Siapa sangka dalam kampung pun ada kafe banglo yang secantik. Dan yang lagi surprise, ramai pula tu. Jalan masuk dia agak gelap sikit, tapi bila masuk The Cottage Western. Kafe dia ni konsep santai. Orang Sungai Buloh tahu kot, antara wedding venue yang famous dekat Sungai Buloh. Nak tahu makanan apa yang diorang ada? Saya tunjuk Sukiya Beef Bowl. Yang ni yang rice Yang ni diorang cakap memang best seller. Mau tak best seller, dia punya sos sedap, dia punya daging pun sedap. Kalau yang minat pasta boleh try dia punya carbonara pasta. Yang ni dengan chicken outlet. Macam chicken chop tu tapi carbonara dia memang kalau nak chicken grill boleh try yang ni. Dia datang sekali dengan fries. Lepas tu dia punya mushroom sauce homemade. Memang sedap. Nak lamb grill pun ada. Rupa je macam tak cantik kan, tapi sebenarnya sedap tau. Nak burger pun ada dekat sini. Boleh try dia punya crispy chicken burger. Kata-kata makan kat sini sedap je, tempat pun cantik. Nak santai lagi, Korean fried chicken boleh try. Ini kira antara menu favourite jugalah. Kalau air dia banyak air yang ada. Kalau air favourite saya kat sini latte dia, lepas tu strawberry matcha. Ada juga frap, ada juga strawberry latte. Kalau non coffee boleh try dia punya blue lemon. Cafe ni operation hour dia tak lama, petang ke malam je. Boleh search The Cottage Western yang ni dekat Sungai Buloh Selangor. Hari Ahad dia cuti. You jangan lupa like dan share.